ini Fakihah binti Muhammad Farizat. Saya berumur 11 tahun. Pada hari ini, saya ingin menceritakan sebuah buku yang bertajuk Cik Ratu Nana Banana. Saya sangat suka membaca buku ini. Penulis buku ini ialah Irwan. Pengurus penerbitan ini ialah Siti Sarah Ottoman. Buku ini mempunyai isi kandungan yang berkenaan. Isi kandungan di dalam buku ini mempunyai 4 isi. Isi pertama ialah hadiah untuk ibu. Isi kedua ialah pemain terpilih. Isi ketiga ialah Cik Ratu Nana Banana. Dan isi keempat, tompel unik Akif. Pengajaran buku ini ialah boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, tetapi kamu tidak mengetahui. Buku ini juga mempunyai hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim tersebut ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, siapakah orang yang paling berhak aku layan dengan sebaik-baiknya? Rasulullah SAW menjawab, ibu kamu. Orang lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah SAW menjawab, ibu kamu. Orang lelaki itu bertanya lagi. Rasulullah SAW menjawab, ibu kamu. Orang lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah SAW menjawab, ayah kamu. Saya sangat gemar membaca buku ini. Buku ini sangat sempurna. Semuanya ada. Penulis, penerbit dan lain-lain. Ini saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.